Saya tak mampu nak cerita tentang kehebatan ayat ini. Ayat firman Allah semua hebat belaka. Tetapi pengalaman saya sendiri dan pengalaman orang yang datang bercerita kepada saya. Pakcik, makcik, orang yang begitu, orang begini. Kalau saya pergi ceramah, ramai yang datang cerita satu persatu. Ustazah, masalah yang saya tanggung 3 tahun, 3 bulan, bertahun-tahun. Saya beramal dengan ayat ni, subhanallah, Allah selesaikan dalam tempoh yang singkat. Ada seorang makcik jumpa saya, Ustazah, telinga saya sakit berdengung, dah jumpa doktor macam-macam. Alhamdulillah, lebih kurang seminggu beramal, yakin betul dengan ayat ni Allah bagi sembuh. Seorang pakcik jumpa saya menangis-nangis, orang tua umur 60 lebih. Ustazah menangis-nangis, saya kata kenapa pakcik? Ustazah, tolonglah sebarkan ayat tersebut. Pakcik alami masalah sekian-sekian, alhamdulillah 3 minggu masalah selesai. Ustazah, pakcik kerja jadi driver.